Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kami dari kru TV PSS Sekolah Kebahasaan Pasukan Peliputan. Sekarang kami berada di Bazar Buku Ipoh Perak 2026 yang diadakan di Stadium Indra Mulia Ipoh yang berlangsung dari 23 April hingga 26 April 2026 yang bermula seawal 9 pagi hingga 10 malam. Macam-macam ada tak? Jom cekidap bersama kami. Jom! Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Boleh Puan terangkan apa yang disediakan oleh booth DBP? Okey, baiklah. Di Ruruai DBP ni kita ada bawakan macam-macam jenis buku daripada kanak-kanak, bahasa, sejarah, majalah, kamus, semua ada. Dan juga kita ada sediakan diskaun sehingga 50% dan majalah serendah RM1 pun ada. Hari ini sudah hari kedua berlangsung. Ya. Bagaimana sambutan yang terima setakat ini? Setakat ni Alhamdulillah ramai warga-warga Ipoh yang datang ke Ruruai DBP dan membeli buku-buku terbitan DBP lah. Alhamdulillah lah setakat ni. Terima kasih Puan. Sama. Bersama saya, wakil penerbit buku yang sangat popular di sekolah rendah iaitu novel dan komik Blimbo. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Boleh Puan terangkan apa promosi yang ditawarkan di booth ini? Okey, promosi yang kami tawarkan di booth ini, kita ada diskaun 10% untuk setiap buku. Apa kelainan yang ada dalam bazar buku pada tahun ini? Kelainan pada bazar kali ini, kita bawakan pelbagai barang aktiviti untuk dibeli berserta dengan buku, serta juga novel-novel yang untuk mengimbau nostalgia kepada orang tua juga. Terima kasih Tuan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sama-sama. Assalamualaikum Puan. Saya tengok di belakang ini banyak hadiah cabutan tuai yang sangat menarik. Ya, betul. Boleh Puan bagi tahu cara untuk memasuk cabutan tuai ini? Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada sekolah adik kerana datang untuk interview kami. Tapi di sini adalah cabutan bertuah untuk semua yang datang berkunjung ke Pesta Buku Bazar Buku Perak 2026. So untuk mendapatkan cabutan ini, anda perlu membeli barangan atau buku-buku koleksi di dalam stadium ini sebanyak RM50 ke atas. So bila dari situ kita akan kumpulkan semua risit-risit yang ada. Lepas tu kita akan tengoklah, kita akan sediakan ruang untuk cabutan bertuah tu untuk diletakkan dalam ni. Dan pemilihan untuk cabutan bertuah kita akan buat 2 kali dalam satu hari. Jadi sebelah pukul 2 petang dan satu lagi pukul 8 malam. Okey. Berapakah bilangan pengunjung yang disasarkan pada tahun ini Puan? Ya, untuk yang pengunjung tu, untuk cabutan bertuah ni kita depends pada berapakah jumlah yang penyertaan pembelian diorang. Jadi kalau banyak tu, banyaklah sasaran kita kan. Kita habiskan kita punya stok yang cabutan bertuah. Setakat ini kita beli lebih daripada 5 set cabutan bertuah. So kita depends pada penerimaan daripada orang ramai lah. Terima kasih Puan. Sama. Kita. Saya tertarik dengan booth ini. Boleh Puan terangkan apa yang disediakan oleh booth ini? Okey, waalaikumsalam adik. Sekarang ni saya nak terangkan tentang booth ini adalah untuk mengajak orang ramai untuk membuat simpanan duit dalam bentuk emas lah. Emas apa tu? Emas public gold. Okey, kalau tuan-puan tengok kat sini, ini adalah contoh emas gold bar dan dinar. Jadi semua di bazar buku kali ini kita bukan sahaja dapat berbagai jenis buku, bahkan berpeluang untuk membuat simpanan. Terima kasih Puan. Yeah.